Khalaf pula macam mana? Khalaf pula macam mana? Setelah zaman para sahabat, setelah zaman para sahabat, ilmu-ilmu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan masuklah ideologi falsafah. Ideologi falsafah. Asalnya, ideologi falsafah, bagaimana mereka mengenal Tuhan, macam mana ahli falsafah Yunani dulu mengenal Tuhan, dia pakai cosmological argument. Ataupun dalil-dalil penciptaan. Mereka ni tak ikut wahyu, ahli falsafah tak ikut wahyu. Tapi melihat kepada wujudnya makhluk, mereka pergi kepada konklusi adanya Tuhan. Tapi mereka tak lihat macam orang awam. Orang awam macam tadilah. Dia nampak unta, dia nampak matahari, dia nampak bintang. Dia kata adalah Tuhan yang menciptakan semua ni. Tapi ahli falsafah tak lihat macam tu. Ahli falsafah kata benda. Satu contohlah, Imam Al-Juwayni bahas. Kita nampak benda bergerak. Kan? Kita nampak benda bergerak. Matahari sekali ada sini. Ada kat sana pula. Cahaya tu sekali di sini. Nanti cahaya tu bergerak ke tempat lain pula. Semua benda kita lihat bergerak. Siang, nanti bertukar jadi malam. Kita, kulit kita, semakin tua, esok tak perasan lah semakin tua. Ambil gambar hari ni, ambil gambar 20 tahun, kulit kita berubah. Semua benda bergerak. Apabila bergerak, ahli falsafah kata, ini namanya a'rad, benda-benda yang berubah-ubah. A'rad, sifat ke apa ke, benda-benda yang berubah-ubah. Kalau ada benda-benda yang berubah-ubah, artinya ini semua bukan benda yang azali. Dia diciptakan. Dia berubah-ubah. Dia mumkinul wujud. Mumkinul wujud. Boleh jadi dia ada, boleh jadi dia tak ada. Ini kata ahli falsafah. Kalau benda tu boleh berubah, saya ada sini, saya ada situ, artinya di sudut possibility, dia mungkin berada di mana-mana. Tapi dia berada di satu tempat. Satu dalil dia pakai. Jadi benda-benda yang berubah ni, a'rad namanya, benda-benda yang berubah ni menunjukkan bahawa mesti ada satu kuasa yang mengubah dia. Kalau tidak, dia tak boleh ubah sendiri. Dia tak boleh nak ubah diri dia sendiri. Dia sendiri tak boleh. Ataupun sesuatu yang sama macam dia juga, sama sepadan dengan dia, yang tak ada benda yang macam matahari boleh gerakkan matahari. Tak boleh. Tak ada benda yang sama kuat ataupun sama seperti sesuatu makhluk yang berubah ni, satu benda yang berubah-ubah, boleh ubah dia. Tak boleh. Mesti memerlukan kepada sesuatu yang lebih kuat daripada dia, di luar daripada dia untuk menjadikan perubahan tu berlaku. Tuan-tuan nampak? Orang awam tengok senang je. Oh, ayam jalan. Ahli falsafah tak tengok macam tu. Dia tengok, dia jalan. Kalau possible dia ada kat sini, artinya dia mungkin ada kat sebelah ni juga. Yang menjadikan dia ke sini, bukan ke sana, bukan diri dia sendiri. Mesti ada satu kuasa yang lebih kuat daripada dia. Mesti ada satu kuasa yang lebih kuat daripada dia. Planet ke apa ke, sama juga. Mesti ada kuasa yang lebih kuat. Yang ni mukadimah dia yang kedua. Mukadimah dia yang ketiga, mereka kata, setiap benda, setiap jauhar ni artinya benda lah yang berdiri sendiri, dia memerlukan kepada perubahan-perubahan ni. Kalau dia tak bergerak, dia berhentilah. Kalau dia tak jalan, dia diamlah. Kalau dia tak pusing, dia duduk saja. Kalau dia tak senyum, kalau dia tak marah, dia seronok. Dia mesti, a'rad ini sama ada dia berlaku satu perubahan ataupun perubahan yang berbeza dengan dia. Nama kata benda yang qaim bi nafsihi, jauhar, benda-benda lain yang dibina ni, ayam tu mesti ada sifat. Sama ada ayam tu boleh jalan ataupun dia tak jalan. Batu tu mesti ada sifat. Mesti ada sifat. Ini nama dia jauhar. Dan kaedah dia yang keempat, dia kata, ma la yakhlu minal hadis fahuwal hadis. Benda-benda yang berlaku perubahan pada dia, yang berlaku perkara baru kepada dia, dia juga mesti baru. Jadi kalau ada sesuatu benda, apa tanda makhluk ni baru? Artinya berlaku benda yang baru pada makhluk itu. Jadi kesemua ini menunjukkan, ini ahli falsafah punya idea, adanya Tuhan, yang Tuhan itu tak berubah-ubah. Adanya Tuhan, yang Tuhan itu tak ada benda baru berlaku kepada Tuhan itu.
adanya Tuhan, yang Tuhan itu tak boleh terbina daripada bahagian-bahagian kecil membentuk satu yang besar. Ini dia punya kesimpulan. Sebab apa? Sebab yang tadi ni semua sifat makhluk. Boleh nampak tak? Boleh nampak dekat ni? So itu ideologi falsafah. Mesti ada Tuhan. Tapi Tuhan itu tak boleh ada benda baru berlaku pada dia. Tuhan itu tak boleh terbina daripada apa-apa bahagian-bahagian yang berbeza. Dan Tuhan itu dia tak boleh bergerak-gerak macam makhluk yang bergerak-gerak ni. Baik. Daripada falsafah ini masuk ke dalam pemikiran umat Islam. Umat Islam berpecah kepada beberapa kelompok. Semua kelompok ini dinamakan khalaf. Satu, kelompok ahli falsafah. Kelompok ahli falsafah, mereka macam mana? Mereka sama macam ahli falsafah Rom dengan Yunani dulu. Cuma beza dia, mereka kata mereka Islam. Tapi ideologi mereka sama macam ahli falsafah. So pada mereka, ni satu kelompok ni, pada mereka, Al-Quran ni bukan sumber hukum. Hadis bukan sumber hukum. Baca sekadar nak kontrol kita punya behavior sahaja. Tapi nak tahu hakikat sebenar, kena guna tamrinul aql, kena guna latihan otak macam ahli falsafah tadi. Jadi apa kesimpulan mereka buat ahli falsafah ni? Pada mereka Tuhan tu ada, tapi Tuhan sebagaimana yang digambarkan oleh ahli falsafah tadi. Tuhan tu tak ada sifat, Tuhan tu tak ada pengetahuan, Tuhan tu tak ada apa-apa pun. Tak boleh ada apa-apa pun. Sebab the moment Tuhan tu buat sesuatu, ataupun Tuhan tu ada sifat, artinya Tuhan tu sama macam makhluk. Ahli falsafah punya extend ni, dia kata Tuhan tak boleh tahu apa-apa pun. Kalau dia tahu, ilmu dia bertambah, artinya dia sama macam makhluk. Ada benda baru berlaku dekat dia. Dan ahli falsafah sebahagian mereka kata, hari kebangkitan ni tak ada. Logik akal beritahu dekat kita, bila badan kita semua hancur binasa, akan lebur, habis ya. Lepas tu cycle lain pula akan main, makhluk lain pula main. Tak ada dah kebangkitan semula. Ini satu mazhab ahli falsafah. Mereka kata mereka Islam. Tetapi pada mereka, yang dipegang adalah sebagaimana dipegang oleh ahli falsafah dulu. Nama ya Islam. So, sebahagian mereka tak semayang, mereka tak bayar zakat, mereka tak buat apa pun. Bila orang tanya dia, siapa tak buat apa? Dia kata, yang ni sekadar kebijaksanaan Nabi SAW untuk nak kawal kamu punya tingkah laku. Semayang tu latihan nak bagi kamu bersabar. Puasa ni nak kawal masyarakat supaya ada orang kaya bagi ke orang miskin. Tapi aku dah tahu dah cara sabar, aku tak payah semayang lah. Ini ahli falsafah punya kepala. Satu mazhab. Satu. Mazhab yang kedua pula, Mu'tazilah. Mu'tazilah pula, apa yang mereka pegang? Mu'tazilah berpegang sama sebagaimana ahli falsafah dalam banyak bab. Cuma Mu'tazilah, sebabkan mereka dia berkata Allah ada ilmu. Allah ada ilmu. Tidak, sebab ada ilmu tu tak bercanggah dengan akal. Pada Mu'tazilah, Allah boleh ada ilmu. Tak ada masalah, Allah ada ilmu. Itu okey, Allah tahu. Tapi Allah tak ada sifat. Sebab kalau ada sifat pada Allah Subhanahu Wa Taala, artinya Allah tu sama macam makhluk. Allah tak boleh ada kudrah, tak boleh ada iradah, tak boleh sifat mendengar, tak boleh ada sifat melihat dan sebagainya. Itu Mu'tazilah. Datang pula selepas itu kelompok Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik. Kelompok Asy'ariyah dan Maturidiyah ni, kita cerita pasal Asy'ariyah. Ini adalah idea yang dikembangkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari asalnya, kemudian diikut oleh murid-murid dia. Baik. Bagaimana dia melihat? Pertama sekali, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari berpegang dengan Al-Quran sumber hukum. Sebagaimana imam salaf pegang. Al-Quran sumber hukum. Mazhab Asy'ariyah sama seperti salaf. Cuma perbezaannya apa? Mazhab salaf ataupun apa yang difahami oleh para sahabat, apa yang disebut dalam nas Al-Quran dan sunnah, itu yang mereka pegang. Macam disebut di dalam nas Al-Quran dan sunnah. Bahasa yang Nabi SAW guna, bahasa itulah mereka ambil sumber hukum daripada Al-Quran dan sunnah. Kadang-kadang tuan-tuan, ini perbahasan dia panjang lah, tapi ahli bahasa, kalau kita hidup dalam satu bahasa, kita dengar satu ayat, kita faham apa maksud ayat tu.
Semua orang bila dengar, dia akan faham. Kan? Kita dengar ayat tu, kita akan faham. Contohlah, saya bagi contoh. Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang tangan dalam Al-Quran, sifat tangan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dalam banyak tempat. Tapi untuk orang Arab di zaman itu, zaman Nabi SAW, depa dengar depa faham. Wa qalatil yahud yadullahi maghlulah bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Orang Yahudi berkata bahawa tangan Allah terbelenggu, sedangkan tangan Allah terbentang. Allah bagi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Dengar aja ayat ni, orang tahu. Ayat ni cerita pasal apa? Yahudi kata Allah Ta'ala kedekut. Tapi Allah tak kedekut. Allah bagi kepada siapa yang Allah nak. Jadi yang dia cerita pasal tangan terikat, tangan terbentang ni bukan nak cerita pasal tangan. Tapi nak cerita tentang, hampa kata Allah kedekut tapi Allah tak kedekut. Orang yang dengar mereka tahu. Orang Arab tahu. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Bila orang Arab dengar, mereka tahu. Ayat ni cerita pasal apa? Allah berkuasa di atas mereka. Bila Allah kata kepada Musa dan Harun, inni ma'akuma, aku bersama dengan kamu dua orang. Artinya apa? Aku sentiasa memerhatikan kamu, aku sentiasa ambil tahu apa yang kamu buat. Di bawah pemerhatian dan penjagaanku. Orang Arab tahu. Dia pun tak beza bab ni. Ya Iblis, ma mana'uka an tasjuda lima yadayya. Hai Iblis, hilang kamu daripada sujud kepada Adam yang aku cipta dengan tangan aku sendiri. Mereka tahu. Ini cerita pasal keistimewaan Adam berbanding dengan Iblis. Allah cipta Adam dengan tangan Allah. So orang Arab di zaman Nabi SAW, bila mereka mendengar ayat Al-Quran, ya, directly mereka boleh faham apa maksud ayat tu. Baik. Pergi kepada mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Apa yang berlaku? Para imam Asy'ariyah dan Maturidiyah, pertama, mereka membantah Mu'tazilah yang menafikan sifat Allah. Apa kata apa? Dia kata sifat Allah ada. Dan bila isbat sifat Allah, tidak bererti samakan Allah dengan makhluk. Kan ada sifat 20 kan? Sama', basar, kalam. Ini 3 yang penting lah. Sama', basar, kalam. Asy'ariyah kata bila kita isbat 3 ini, bukan bererti kita kata Tuhan sama macam makhluk. Sebab yang menjadikan sesuatu itu sama macam makhluk, kalau berlaku sesuatu yang baru. Kalau berlaku benda yang baru. Tapi bila kami isbat sifat, 3 sifat ini, sama', basar, kalam, tidak bererti kami isbat benda baru pada Tuhan. Satu. Asy'ariyah kata, okey, boleh isbat 3 sifat ini. Sama macam salaf. Sama macam imam-imam salaf dahulu. Sama', basar, kalam. Allah ada sifat. Habis itu beza dia apa? Bezanya adalah para imam salaf, bila dia kata ini 3 sifat, ia bukan sekadar sifat yang kita tak faham apa maksud dia. Tapi 3 sifat ini adalah sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala buat. Macam ayat Quran sebut, Allah berbicara dengan Nabi SAW. Allah cakap dengan Nabi, dan kita semua ni, kita akan berbicara dengan Allah di akhirat kelak. Bila masuk syurga. Perempuan yang datang mengadu dekat Nabi SAW, Allah kata Allah dengar perkataan perempuan tu. Allah lihat dan Allah dengar, bukan sekadar sifat sahaja, tapi Allah buat perbuatan tu betul-betul. Allah berbicara dengan Musa. Keistimewaan Musa, bila Allah panggil Musa ke Tur Sina, Gunung Sina, Allah berbicara dengan Musa. Tapi Asy'ariyah kata Allah tak buat. Buat tak? Sifat tu ada, tapi bukan perbuatan. Bukan perbuatan. Jadi maksudnya apa? Maksudnya Allah ada sifat maha mendengar. Sifat maha mendengar ini adalah sifat yang azali. Sejak tidak ada permulaan. Yang bersifat qadim, kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya sifat itu. Macam mana nak dengar kalau belum ada suara lagi? Ataupun kalau suara tu datang kemudian, mestilah dengar pun kemudian. Asy'ariyah kata, dengar tu dulu dah. Sejak azali. Cuma dia punya ta'alluq tanjizi. Apa yang didengar itu berlaku kemudian. Apa yang didengar itu berlaku kemudian. Tapi pendengaran Allah itu sejak azali. Tak bertambah, tak kurang, tak ada apa-apa yang baru pun.
Tapi benda yang didengar ini datang kemudian satu persatu. Basar, penglihatan, maha melihat. Allah bersifat dengan maha melihat. Lihat itu bukan ilmu, memang lihat. Lebih lain daripada ilmu. Tapi bukan sekarang ni Allah melihat kita. Bukan sekarang ni. Penglihatan Allah adalah qadim, azali. Cuma setiap yang berlaku kemudian ini ta'alluq tanjizi hadis. Benda-benda baru yang berlaku kemudian. Kalam sama juga. Asy'ariyah kata ada kalamullah, ada sifat kalam. Tapi kalamullah itu kalam yang qadim, azali. Tak ada bahasa, tak ada perkataan, tak ada huruf, tak ada suara, tak ada semua ni. Kalam sahaja. Kemudian ada makhluk untuk menggambarkan kalamullah ini. Jadi yang kita baca Al-Quran ni, kita baca perkataan dalam Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para salaf kata apa? Salaf kata itu kalamullah. Suara-suara kita lah. Tulis dalam mushaf tu tulisan kita. Tapi Alhamdulillahi Rabbil Alamin tu kalamullah. Itu kalamullah. Asy'ariyah kata, ya itu kalamullah. Tapi yang bukan kalamullah bukan yang kamu baca tu. Bukan yang ditulis tu, bukan bahasa tu, bukan perkataan tu. Ada kalamullah. Cuma yang diturunkan kepada kamu ini satu yang Allah ciptakan bagi menggambarkan kalamullah yang qadim. Boleh nampak? Boleh faham tak beza? Berat pula tajuk ke ni. Siapa suruh minta tajuk ni? Jadi ada perbezaan. Perbezaannya di situ. Baik. Apabila berlaku perbezaan-perbezaan yang begini, okey? Perbezaan begini. Saya nak cerita bagi nampak logik akal, bagi nampak akal letak bagaimana semua mazhab ni melihat akal. So, Asy'ariyah dan juga Maturidiyah, apa mereka kata? Mereka kata kami tak membantah sifat Allah. Kami tak bantah sifat Allah. Ada sifat kalam, sifat sama', sifat basar, sifat iradah, sifat qudrah, ada. Semua sifat Allah ada. Kami tak bantah. Artinya mereka mengikut Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Ahli falsafah pula kata, kalau begitu, kamu bagi Tuhan sama macam makhluk. Kamu bagi Tuhan sama macam makhluk, ada benda baru yang berlaku pada Tuhan. Asy'ariyah bantah ahli falsafah. Asy'ariyah kata tak, kami tak kata ada benda baru. Bila kami kata ada sifat mendengar, sifat melihat, sifat kalam, bukan berertinya Allah buat perbuatan tu, kami tak kata begitu. Jadi dia duduk di tengah-tengah. Salaf pula, para a'immatus salaf kata, kalau kamu bagi nama kalam, tapi bahasa tak ada, huruf tak ada, suara tak ada, tulisan tak boleh ditulis, tak ada beza-beza, tak ada ayat yang berbeza-beza, tak ada yang namanya arahan, tak ada yang namanya larangan, tak ada yang namanya berita, itu bukan kalam. Itu bukan kalam. Asy'ariyah kata yang tu kalam lah. Salah kata tu dia bukan kalam. Kalam mestilah yang didengar. Jadi ada perbincangan di antara mazhab-mazhab yang berbeza. Jadi, tapi orang awam ni, ini perbahasan falsafah. Orang awam automatically semua bermazhab sebagaimana mazhab salaf. Saya kalau tanya siapa-siapa kat sini kan, sekarang ni Allah Ta'ala dengar tak kita dah cakap ni? Allah Ta'ala dengar tak? Tuan-tuan semua salafi. Itu kata a'immatus salaf. Allah dengar. Bukan kata Muslim. Muslim ke, Kristian ke, Yahudi ke, Hindu ke, Buddha ke, semua orang ya. Tanya Tuhan lah bagi nama. Tuhan dengar ada orang apa buat ni. Majoriti orang awam kata Tuhan dengar. Tapi mereka kafir juga. Mereka pergi bagi nama yang salah kepada Tuhan. Mereka pergi sembah berhala yang bukan Tuhan. Mereka kafir. Tapi kalau tanya ramai orang, majoriti penghuni bumi ni, orang yang bukan ahli falsafah, hang buat ni Tuhan duk tengok hang ke tak? Dia kata Tuhan tengok aku. Kecuali ahli falsafah. Ahli falsafah, macam tadi ya. Dia ada di kalangan mereka yang kata, tak ada sifat. Tuhan tak boleh tengok. Kalau ada sifat, artinya Tuhan terbina daripada jauhar, iaitu zat dan juga sifat. Kalau terbina daripada zat dan juga sifat, mesti ada sesuatu yang membina Tuhan tu. Kalau ada sesuatu yang membina Tuhan tu, artinya dia bukan Tuhan, ada satu yang lagi besar daripada dia. Tengok falsafah punya pusing.
Tapi ahli kalam pula sebahagian mereka kata tak, memang ada sifat Allah Ta'ala mendengar, tapi sifat tu dulu kala qadimun, tak bertambah, tak berkurang, tak berbeza. Namanya sama'. Cuma yang berlaku sekarang ni adalah apabila kamu ucapkan perkataan itu Allah Ta'ala telah pun dengar sejak sedia kala. Tapi untuk orang awam kata yang tu bukan dengar. Dengar kena ada suara dulu baru boleh dengar. Kalau aku tak cakap, hang nak dengar aku macam mana? Aku cakap benda lagi, hang dengar apa? Orang awam punya logik. Ahli falsafah lain. Jadi ini adalah perbezaan yang berlaku di dalam mazhab salaf dan juga khalaf. Baik. Asas akidah salaf ni apa? Asas akidah salaf adalah apa yang Nabi ucap, begitulah yang dipegang. Apa yang Nabi ucap, macam tu yang dipegang. Nabi kata Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk, dan Allah Ta'ala kata Allah tak sama dengan makhluk, Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Sifat-sifat Allah yang Allah cerita, begitulah yang dipegang. Allah mendengar, Allah dengar apa perbuatan kamu. Allah lihat apa yang kamu buat. Allah berbicara dengan kamu nanti di akhirat. Mereka pegang sebagaimana yang disebut. Tetapi bila datang khalaf, ada perbezaan mazhab yang banyak kerana apa? Kebanyakan mazhab ini cuba untuk selarikan antara akidah Islam dengan perbahasan falsafah dahulu. Mereka membantah sebahagian perbahasan falsafah, tapi sebahagiannya mereka tak bantah. Bila dia logik-logik yang dipegang tadi kan, kalau tanya kepada Mu'tazilah, apa dalil kamu untuk menafikan sifat Allah? Setelah dia pegang falsafah tu, Mu'tazilah kata ada. Apabila Allah Ta'ala kata, laisa kamithlihi syai'un. Apabila Allah tak sama dengan makhluk, tak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Ta'ala, ini menunjukkan Allah tak boleh ada sifat. Mu'tazilah ambil Al-Quran. Bila dikatakan kepada mereka, tapi Allah kata, wa huwa sami'un basir. Allah mendengar dan melihat. Dia kata, mendengar dan melihat itu sekadar menggambarkan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila Allah ada ilmu tentang suara-suara yang disebut, itu dinamakan mendengar. Apabila Allah ada ilmu tentang makhluk-makhluk ataupun benda-benda yang dilihat, itu dinamakan lihat. Tapi hakikatnya bukan dengar, bukan lihat, ilmu. Ilmu bolehlah bersifat azali, belum ada dah boleh tahu dah. Contoh kan, saya bagi contoh, mazhab Asy'ariyah. Al-Imam Ar-Razi bahas bab ni. Orang tanya, apa dalil kamu untuk mengatakan Allah Ta'ala tak boleh buat perbuatan? Apa dalilnya? Allah tak boleh ada sifat fi'liyah. Allah tak boleh buat sesuatu. Kalau buat sama macam makhluk. Ada dalil. Dalilnya apa? Antaranya kata-kata Nabi Ibrahim. Apabila Nabi Ibrahim lihat matahari, falamma janna, apabila falamma afalat, bila matahari itu afalat, hilang. Ataupun bulan hilang, afala, bulan. Qala la uhibbul afilin. Nabi Ibrahim kata, aku tak suka benda-benda yang afal, hilang. Arab bila dengar ayat ni mereka tahu, afal ni hilang. Nampak matahari, lepas tu matahari hilang. Nabi Ibrahim kata, matahari tak boleh jadi Tuhan aku. Tuhan tak boleh hilang. Bila melihat bulan, malam bulan tu hilang. Nabi Ibrahim kata, bulan tak boleh jadi Tuhan sebab dia hilang. Al-Imam Ar-Razi rahimahullah kata, ayat ini menunjukkan bahawa Tuhan tak boleh berubah-ubah. Tuhan tak boleh berubah-ubah. Kerana matahari berubah-ubah, bulan berubah-ubah. Nabi Ibrahim kata, itu bukan Tuhan aku. Dengar macam okey. Ya, betul. Tapi di sebalik itu, di sebalik tak boleh berubah-ubah tu, kesimpulannya apa? Tuhan tak boleh bercakap. Tuhan tak boleh mendengar. Tuhan tak boleh melihat. Sebab berbicara, mendengar dan melihat ini perubahan, benda baru. Tuhan tak boleh buat itu semua. Sifat ada, tapi perbuatan tidak. Cumanya, para imam salaf, bila melihat ayat tu, ayat tu bukan menunjukkan maksud tu. Ayat tu nak kata pasal bila matahari tu hilang, Nabi Ibrahim kata, hang bukan Tuhan aku, hang hilang. Dia tentang hilang, bukan tentang berubah. Jadi ini perkataan-perkataan yang perkataannya bagus, tapi di sebalik perkataan tu dia ada rentetan daripada perkataan tu. Dengar macam bagus. Contohlah apabila ahli kalam mengatakan bahawa setiap yang berlaku padanya benda baru, benda itu juga baru. Kaedahnya betul. Tapi daripada kaedah ini,
Kaedah ini telah digunakan untuk menolak perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beza mazhab di sini. Al-Imam Al-Bukhari sebut dengan jelas. Yunadi bisautin. Nanti di akhirat kelak Allah Ta'ala akan panggil kamu dengan suara. Imam Bukhari kata, wa inna sautahu la yushbihu sautal makhluqin. Suara Allah tidak sama dengan suara makhluk-makhluknya. Tak sama dengan mana-mana suara sekalipun. Kerana suara Allah yusma'u min bu'din wa yusma'u min qurb. Didengar daripada jauh dan didengar daripada dekat. Apabila malaikat mendengar suara Allah, malaikat akan turun sujud. Ataupun pitam mereka. Tapi apabila malaikat mendengar suara mereka sendiri, mereka tak pitam. Kata Al-Bukhari. Asy'ariyah kata apa? Asy'ariyah kata tak boleh. Sebab, kalau kamu kata Allah ada suara, artinya tu benda baru. Kalau kata benda baru, artinya dia berubah-ubah. Kalau dia berubah-ubah, artinya mesti ada satu yang pergi ubah. Kalau ada satu yang pergi ubah, artinya itu bukan Tuhan. Tak boleh. Ini perbezaan mazhab. Tapi Asy'ariyah bukan Mu'tazilah. Mu'tazilah bantah terus kalam Allah. Asy'ariyah kata tak, kalam ada. Tak sama macam Mu'tazilah. Tapi kalam Allah itu, yang dikatakan kalam Allah adalah kamu pun boleh ada kalam nafsi kan. Kita yang terbayang dalam otak kita sebelum kita cakap. Itu nama dia kalam juga. Yang duduk dalam kepala kita. Kalau kita pun boleh, maka tidaklah mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala ada kalam yang tidak ada suara, tidak ada bahasa, tidak ada perkataan, tidak ada juzuk-juzuk yang berbeza-beza. Tidak mustahil. Boleh juga. Tapi Imam Salaf tak pegang macam tu. Imam Salaf berkeras bahawa tak. Bila kami kata Al-Quran kalamullah, yang kamu baca tu kamu baca kalamullah. Yang kamu baca tu kalamullah, bukan makhluk bagi menggambarkan kalamullah yang azali. Ini perbezaan mazhab. Tapi tuan-tuan, ringkasnya, bila kita bagi nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ia merujuk kepada ketiga-tiga mazhab ni. Mazhab yang dipegang oleh Nabi SAW, para sahabat dan juga para tabi'in yang awal. Mazhab mereka apa? Mazhab mereka apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, apa yang Nabi SAW sebut dalam hadis, mereka pegang begitulah, tak ubah. Itu sunnah. Dan di kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah juga adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang tidak menolak Al-Quran dan tidak menolak sunnah. Tetapi dalam sebahagian bab mereka melakukan takwil. Mereka melakukan takwil. Macam contohnya ayat tadi. Wahai Iblis, kenapa kamu tak sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan tanganku? Imam At-Tabari membawa di sisi salaf, keistimewaan Adam adalah Allah Ta'ala ciptakan Adam dengan tangan Allah. Special. Makhluk lain Allah tak cipta dengan tangan. Asy'ariyah dan Maturidi kata tak boleh. Sebab kalau isbat tangan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, artinya sifat yang berdiri sendiri, yang bukan zat Allah. Kalau itu, artinya Allah ni murakkab, terdiri daripada gabungan-gabungan. Kalau terdiri daripada gabungan-gabungan, artinya itu baharu. Kalau baharu, artinya itu makhluk, bukan Tuhan. Jadi macam mana berinteraksi dengan ayat ini? Sebahagian mereka mengatakan, ayat ni nak menunjukkan bahawa keistimewaan Adam di atas Iblis. Ada sesuatu yang istimewa tentang penciptaan Adam yang menjadikan Adam tak sama dengan Iblis. Special. Itu maksud ayat ni. Sebahagian lagi pula kata, tak, kami tak tahu apa maksud ayat ni. Kami tak tahu. Sebab apa tak tahu? Sebab untuk nak isbatkan Allah ciptakan Adam dengan tangan Allah, bercanggah dengan kaedah tadi, kaedah yang Aristotle bina tu. Tapi kalau nak bantah, bercanggah dengan Al-Quran. Maka mereka kata, kami isbat ayat ni sebagaimana disebut. Tapi maksud dia kami tak tahu. Jadi ini semua dalam lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah jugalah. Selagi tak pergi kepada mazhab falsafah dan juga Mu'tazilah.